semakin dekat. Muka dia cuma beberapa inci je dari muka Alif. Alif. Suara tu berbisik perlahan tapi nadanya penuh kebencian. Dada Alif berombak kencang. Dia cuba ingat ajaran Atuk Haji. Mulutnya terkumat kamit nak baca surah Al-Ikhlas, tapi suara dia tenggelam dalam ketakutan. Makhluk tu makin dekat. Bau busuk menusuk ke hidung Alif. Tiba-tiba Alif mengerang kuat. Matanya yang tadi terpejam sekarang dah terbuka luas, tapi bukan macam mata biasa. Anak mata hitamnya membesar jadi warna hitam pekat, kosong macam tak bernyawa. Alif menjerit nyaring, tubuh dia melentik ke belakang. Ya Allah, Alif! Suara Cik Tah, mak si Alif. Dia cuba pegang anaknya tapi tubuh Alif panas membahang. Nenek Alif, Cik Nap, terus baca ayat suci. Suara dia bergetar tapi dia tetap baca. Makin kuat bacaan dia, makin ganas tubuh Alif bergerak. Tangannya mencakar-cakar tikar mengkuang tu. Mulut Alif terkumat kamit tapi dia bersuara bukan dalam bahasa manusia. Suara dia berubah-ubah, garau dan dalam, bergaung dekat situ. Suara tu seram betul bunyinya, macam bukan keluar dari mulut Alif lagi. Abang dengan adik Alif menjerit ketakutan. Diorang menangis sambil berpelukan dekat sudut rumah. Syahrul terpaku, muka dia pucat. Dekat sudut bilik, Alif menoleh ke arah Cik Tah, tapi pergerakan dia pelik. Kepala dia berpusing perlahan, senyumannya sinis. Tiba-tiba Alif meronta-ronta, mulut dia terbuka separuh dan dia tak sedarkan diri. Cepat-cepat Cik Nak pegang tangan Cik Tah. Tah, cepat telefon Ustaz Faisal, pergi pinjam telefon dekat rumah Kak Ani tu. Segal mak, nanti Kak Ani suruh beli produk MLM dia tu. Kau ni kecemasan. Jomlah kita pergi. Syarul, tengok anak saudara kau ni kejap. Syarul mengangguk. Cik Tah tarik nafas panjang. Dengan berbekalkan lampu suluh malap, Cik Tah, Cik Nap, abang dan adik Alif keluar menuju ke rumah Kak Hani yang selang 2 rumah dari rumah nenek Alif ni. Dekat ruang utama rumah, Syarul duduk bersila. Sesama dia tak hilang-hilang. Hidung merah, mata dia dah berair dah. Sambil tunggu Abi Yu sampai, dia kibas-kibas kopiah hitam berbelam dia tu. Bukan sebab panas, tapi sebab nak halau nyamuk yang hinggap dekat badan Alif. Tiba-tiba kabus hitam pekat memenuhi